Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Hanisa binti Hasbullah yang memegang kad matrik A301092400037. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai tokoh pemimpin dunia yang saya kagumi, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Lah. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan bagaimana faktor personality determinant iaitu heredity, environment dan situation telah membentuk personality serta gaya komunikasi beliau. Selain itu, saya juga akan mengaitkan personality beliau dengan gaya kepimpinan berdasarkan teori yang dipelajari dalam bab 10. Tun Abdullah Ahmad Badawi dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kelima dan memegang jawatan dari tahun 2003 hingga tahun 2009. Saya memilih beliau kerana beliau dikenali sebagai seorang pemimpin yang sederhana, merendah diri, penyabar dan mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Beliau lebih gemar menyelesaikan sesuatu isu melalui perbincangan dan diplomasi berbanding menggunakan pendekatan yang keras. Selain itu, beliau juga memperkenalkan konsep Islam hadari dan memberi penekanan terhadap pembangunan moral insan bagi melahirkan masyarakat yang berilmu, berintegriti dan berakhlak mulia. Faktor utama ialah heredity atau keturunan. Heredity merujuk kepada sifat semula jadi atau ciri-ciri yang diwariskan daripada ibu bapa dan keluarga. Tun Abdullah berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang agama kuat. Datuk beliau ialah seorang ulama yang terkenal, manakala bapanya juga seorang pendidik agama. Didikan dan nilai agama yang diterapkan sejak kecil telah membentuk sifat beliau yang sabar, tenang, sederhana serta menghormati orang lain. Ciri-ciri inilah yang dapat dilihat sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau tidak gemar menggunakan bahasa yang kasar atau menyerang pihak lawan. Sebaliknya, beliau lebih mengutamakan komunikasi yang sopan dan berhemah. Saya berpendapat sifat ini merupakan asas penting kepada personaliti beliau sebagai seorang pemimpin. Faktor kedua ialah environment atau persekitaran. Persekitaran memainkan peranan penting dalam membentuk cara seseorang berfikir dan bertindak. Tun Abdullah mendapat pendidikan dalam bidang pengajian Islam di Universiti Malaya sebelum memulakan kerjaya sebagai pegawai tadbir dan seterusnya menceburi bidang politik. Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan. Pengalaman tersebut memberi peluang kepada beliau memahami keperluan rakyat serta cara mengurus organisasi yang besar. Selain itu, kehidupan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum turut membentuk beliau menjadi seorang pemimpin yang sentiasa menekankan perpaduan, toleransi dan saling menghormati. Oleh sebab itu, gaya komunikasi beliau sentiasa bersifat sederhana dan menggalakkan persefahaman antara semua pihak. Faktor ketiga ialah situation atau situasi. Situasi merujuk kepada pengalaman atau cabaran yang membentuk personaliti seseorang. Cabaran terbesar Tun Abdullah ialah apabila beliau mengambil alih kepimpinan negara selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2023. Ramai rakyat mempunyai harapan yang tinggi terhadap beliau. Sepanjang pentadbiran beliau, pelbagai cabaran yang berlaku termasuk isu ekonomi, kenaikan harga minyak serta pilihan raya umum pada tahun 2008 yang menyaksikan kerajaan kehilangan majoriti 2/3 di Parlimen. Walaupun menghadapi tekanan yang besar, beliau tetap berkomunikasi dengan tenang dan menerima kritikan secara terbuka. Beliau akhirnya meletakkan jawatan pada tahun 2009 secara aman dan teratur. Situasi ini menunjukkan bahawa beliau seorang pemimpin yang matang, bertanggungjawab dan menghormati proses demokrasi. Berdasarkan dalam teori bab 10,
Saya berpendapat bahawa Tun Abdullah Ahmad Badawi mengamalkan gaya kepimpinan yang demokratik. Beliau sering menggalakkan perbincangan sebelum membuat sesuatu keputusan. Beliau juga sentiasa menghormati pandangan orang lain dan mengutamakan kerjasama. Dari segi komunikasi pula, beliau dikenali sebagai seorang yang lemah lembut, mudah dikati dan tidak gemar menggunakan kata-kata yang boleh menimbulkan konflik. Walaupun ada pihak yang menganggap pendekatan beliau kurang tegas, ramai juga menghargai sikap beliau yang sentiasa mengutamakan kesopanan dan keharmonian. Ini membuktikan bahawa komunikasi yang baik bukan hanya bergantung kepada ketegasan, tetapi juga kepada kebijaksanaan dalam menyampaikan mesej. Sebagai kesimpulannya, saya mendapati bahawa personaliti Tun Abdullah Ahmad Badawi dibentuk melalui gabungan faktor keturunan, persekitaran dan situasi yang dilalui sepanjang kehidupannya. Ketiga-tiga faktor ini telah membentuk beliau menjadi seorang pemimpin yang berintegriti, berhemah, penyabar dan mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Melalui pembentangan ini, saya belajar bahawa seorang pemimpin yang berjaya bukan semestinya lantang atau keras. Sebaliknya, seorang pemimpin juga perlu mempunyai sifat merendah diri, menghormati pandangan orang lain dan mampu berkomunikasi dengan sopan. Sebagai seorang pelajar, saya berharap dapat mencontohi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian, sama ada ketika belajar, bekerja secara kumpulan maupun apabila memimpin sesuatu organisasi pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.